Salam negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwanan. Hari ini 11 hari bulan Mac 2026, berada di Bom 16 tingkat 8 Blok Desa Green, Jalan Wen Perak, Jelutong, Pulau Pinang. Jelutong Pulau hebat lah ini. Tahulah siapa ahli parlimen dia. Tapi tengok mangsa berada di sini, seorang warga negara Malaysia, seorang Balu, di mana beliau adalah seorang OKU. Kaki sebelah kiri dia telah di kanan sebelah kanan telah di benda potong. Ya. Bila tu? 23. Tengok dia telah membeli rumah ni lah. Telah membeli rumah ni pada tahun 2021, 24 hari bulan Februari 2021 dengan nilainya RM275,921 dia beli rumah ni okey. Telah dapat pinjaman daripada Malaysian Building Society Berhad Bank, di mana nilai tadi telah dimasukkan MRTA, iaitu 14,000 telah dimasukkan. Okey. So sekarang beliau patut bayar untuk 300 bulan. Satu bulan masa itu 1,367. Lepas tu puan bayar 1,500. Ya, 1,577. Kini bayar berapa? 1,477. Okey. Setakat ini kalau kita kira, kalau 300 bulan RM410 nilai dia lah penuh, dia habis. Sekarang dah 50 bulan dia bayar, tinggal lagi 250 bulan juga untuk bayaran. Tiba-tiba bank mengatakan kepada statement kononnya dia harus bayar, dia punya tunggakan lagi ada 666,000. 666. Okey, dia kena bayar lagi kena bayar. So di Malaysia banyak tak faham tahu, kenapakah mereka bayar, puan bayar sampai tak ada tunggakan ansuran bulanan tak ada. Setiap bulan bayar. Perkara nombor 2, nombor 1, dia orang kena buktikan penyata dia macam mana bayaran itu boleh dinaikkan begitu. Sebab 300 bulan kalau di total, kalau ikut nilai, kalau jumlah dia RM410. So sekarang dia dah bayar 50 bulan. Bagaimanakah dia boleh melonjak sampai 666,000? Masih ada. Soal nombor 1. Nombor 2, beliau mempunyai insurans MRTA. Okey. Bila ada MRTA, dia telah dibuktikan, telah disahkan oleh doktor pakar bedah yang potong kaki itu, total permanent disabled. Okey, TPD. Bila dah keluarkan satu sijil TPD, MRTA kena jalankan dia punya tugas. Tetapi dalam negara kemuskilan dia apa tahu? Setiap kali ada hal-hal macam ini, kepincangan timbul. Kepincangan macam mana? Dia katakan bila puan tanda tangan borang MRTA itu, puan tidak memberitahu bahawa you ada penyakit diabetik. Mangko itu siapa kena buat? Pihak bank atau pihak insurans sepatutnya bila dia buat pinjaman, you orang jual polisi, you orang yang sepatutnya bawa dia ke panel, you punya panel doktor mana-mana, sakkan apa penyakit dia. You tengok, dia bila pergi bank, dia nak dapatkan pinjaman, bank beri pinjaman, masa itu dia jual insurans. Nama siapa tu yang jual insurans kepada puan? Mr. Yap. Mr. Yap masih kerja sana? Ya. Okey, Mr. Yap datang, dia bagi borang, dia cakap, puan sign sini, semua sudah okey, sign. You tengok mana-mana lah, ini praktikal kita cakap lah. Praktikal lah, orang tak baca tau. Bila dia percaya kepada bank suruh tanda tangan, dia tanda tangan. Sekarang kesalahan ialah puncanya daripada MRSB Bank, kerana kita menunding jari. Kita daripada SKBN, Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara, Datuk berjuang demi keadilan, demi banyak kepincangan yang berlaku dalam bank-bank di Malaysia. Mereka pinjam duit, masa itu mereka jual insurans MRTA ke LTA 3. Kalau tuan dan puan tengok dia punya perbezaan, boleh tahu apa tu MRTA, MRTT, MLTA. Untuk dia MRTA. Tetapi apabila berlakunya kecelakaan terhadap mereka, physically dia kehilangan kaki, telah disahkan total permanent disable, maka insurans kena bayar pampasan. Bayaran hutang yang selebih ni kepada bank tu harus dibayar oleh insurans. Bila terjadinya kecelakaan, baru bila dia nak claim, baru dia kata
oh you menghadapi kencing manis. Tak masuk akal kan? Biasanya kalau profesionalisme yang dipegang oleh mereka, dia ada capacity dan capability bank dan peminjam. Mereka harus membawa mana-mana peminjam kepada panel perubatan, sakkan dia, baru dia nak jual. Tapi dia dah jual, lepas tu bila nak claim dia kata kepincangan dia kata you ada mengidap penyakit tu diabetes, itu pun you tak bagi tahu. Itu pun beliau sendiri pun tidak tahu. Masa itu dia ada diabetes ke? Tak ada. Masa itu dia okey. Yang ini berlaku pada tahun pinjaman berlaku 2021. Ini pula 2023 kan. Ya. 2023. Ada kalau you ada medical card, macam-macam penyakit yang tak wujud pun akan wujud. Macam itulah dia. You was admitted to the hospital for what purpose? Diarrhea. Diarrhea. Then how come they Actually, I admitted was because of diarrhea. Okay. So when I went there, they say I have an appendix. appendix? It's Then better to remove. okay, then after that what happened to your leg? And then they fix a massage bed. Why? What They is say cause? it's good for blood circulation. That is the cause that the thing. Yeah. Your left leg Right. right leg went black. Yeah, turn black. Tengok depa bagi belt dia, ini satu kecuaian itu dia ada pasang lawyer, biar itu dia lawan. Tapi setakat ini kita datang daripada Kuala Lumpur untuk jumpa dia mengenai hal ini. Kenapakah MRTA tidak memberi pampasan yang secukupnya kepada bank yang beliau hutang? Itu saja soal. You jangan kata dia ada diabetes ke ini. Kalau pergi mahkamah pun mereka boleh kalah lah. Tapi kita harap pihak insurans dan pihak MBSB berhad akan mengambil iktibar, selesaikan hal ini secara profesional. You know. Okay, saya hanya minta keadilan lah. Bukan saya sengaja nak pergi potong kaki nak claim insurance kan. I pun tak tahu lah nak kata apa. And then masa mereka minta I sign insurance tu, pihak bank tu dia tak bagi tahu I apa pun. So Dia just suruh ask sign me to sign. Masa I sign SMP, I just sign je lah. So dia bagi I form insurance. Dia kata, ni pun you kena sign. So I just sign. I didn't fill up anything. Semua dia dah isi dah. I just sign saja. So dia tak bagi tahu I apa pun. Dia kata ni untuk apa, ni untuk apa, dia tak explain apa. Masa tu kan COVID. So dia pakai face mask, I pun pakai face mask. Even I tengok muka dia pun, I tak boleh cam sekarang. So dia suruh I sign pun seronok. I pun sign lah. Apa saya dah dapat loan kan, aku seronok I sign. So after that, jadi macam ni masa I hantar surat nak buat claim kan, mereka kata declare. Dia kata, oh you ada diabetes, you tak declare, say that you ada diabetes. Tengok betapa celaka dan kebodohan mereka. Sekarang tanpa pengetahuan dia, mereka telah pulang balik 9,000 kepada dia, akaun dia. Dia kata kita bayar balik, tapi sepatutnya 14,000. Dia pulang balik 9,000 tanpa pengetahuan dia, masuk dalam akaun dia. So kita akan bertungkus rumus. Kita akan cari jalan untuk keadilan dia, dapatkan MRTA untuk dia.